sehingga RM15. Oh. Naik pula RM8 saja. Paling mahal pun RM15 ya. Paling mahal pun RM15 ya? Betul. Alright, terima kasih. Paling mahal daripada sahabat kita ni donat kebun teruk dengan harga 8. Bergetar dalam kamu sudah menipis hari gelombang mana kerana dipisahkan masih Nak pesan order tu, mana duk ni sana? يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي 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 شاور مع حبيبي ini 15. ايوه حبيبي تعال 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 Okey Jadi terima kasih semua untuk rakan-rakan pengunjung-pengunjung yang sampai untuk hari ini My Event Mega Food Festival untuk hari yang ketiga. Alhamdulillah dengan keadaan cuaca yang begitu baik. Alhamdulillah untuk memudahkan urusan dan keperluan semua membeli makanan-makanan minuman dengan harga-harga yang terbaik yang kami sediakan dan kami berfungsi kepada macam-macam jenis makanan-makanan yang kita nampak yang terlewat tuan-tuan seperti di ruangan bengkel kami tidak ada untuk adanya jual-jual nasi lemak pilihan ayam papak pun ada kita ada ABG Vertical kita ada Pial Twist daripada Mondragos kita ada Datuk Meksha daripada Meksha Keramik ada jual-jualan Tonyang dan seterusnya kita bersama dengan Aipiko ada turun bersama dengan Aipiko dan terus bersama dengan kopi ais mamu untuk jual-jualan dan kita bersama dengan kopi ais mamu dan kita ada suka isu promo apa ini kitchen yang berjaya untuk ayam susu dan kita ada praktis peringkat berada dekat kat sini dan kita ada jualan-jualan roti roti pun ada di sini ada bapak kentang jual-jual kentang jual-jual melon pun ada di sini kick off yogurt jual-jualan air yogurt pun ada juga dekat sini ayam gunting Iman Roy pun ada di sini dan juga ada pokok pasal payang pun ada di sini kita ada nasi putih daging bakar pun ada di sini dan seterusnya untuk jual-jualan di sini kita ada jualan bubur Pink Prabu Maggi kita ada jual-jualan popcorn jual-jualan popcorn pun ada juga dekat sini saya bisa macam ni ok dan sesuai kita bersama dengan Abu Salim jualan-jualan shawarma kita ada Habibi dan seterusnya kita ada jualan-jualan dan kalau tak silap saya kita ada menawarkan untuk jualan-jualan potiau potiau pun ada juga di sini potiau kulit dan sebagainya kita ada Damaskus dan macam-macam lagi lah ada makanan-makanan sekarang ni yang kita sedang mempromosikan kita ada laksa lemak nasi bau makai pun ada juga dekat sini dan seterusnya kita ada jualan-jualan makanan bersama dengan saya nampak nasi Afwan
dia CEO Top. Alright, dan juga jualan-jualan produk kesihatan bersama dengan Pak Lokman pun ada juga di sini. Kita ada jualan-jualan air puyuh stesen pun ada. Semua ada dekat sini Chef Ilyas yang kita ubi kampung, nasi nasi jagung, boleh juga boleh ada juga macam itu. Okey. Wal kitchen jangan lupa tolonglah beli kitchen kat dia bawa bilik repair speed dia. Macam lagi lah. Kita ada di sini ada dua laksa pun ada, banyak makanan yang kami sedang mempromosikan bersama dengan anda. Ya Allah, ramainya terima kasih kepada sebenarnya apa nama ucapkan terima kasih untuk pengunjung-pengunjung yang sampai begini di ruang 5 tahun tidak datang ke Perlis. Kali ini dengan rasminya apa tak gayat kalau banyak tu tanya untuk pengusaha P System apa nama Encik Nash sampai ke situ itulah sampai ke situ. Saya 3 kali kena kepenak ni. Oh ya, jangan kena saya. Saya try uji tengok. Test. Okay, alright. Kita try uji sekali lagi untuk audio dan juga untuk mic kita dan sebagainya. Alright. Dan juga kita sambung balik cerita kita oleh pada My Event hampir 5 tahun tak jejak kembali. Jadi alhamdulillah dengan rasminya My Event bersama dengan orang-orang Perlis untuk memudahkan lagi adanya program-program kami di sini, macam-macam acara-acara yang akan bersama dengan orang-orang Perlis. Banyak jualan-jualan semua yang terbaik. Jualan-jualan semua yang terbaik, makanan-makanan yang terbaik yang kita terbangkan untuk orang-orang Perlis. Jadi jangan lepaskan pulang ke masa anda boleh simpan tarikh-tarikh artis yang akan bersama dengan anda. Jadi untuk pada malam ini kita akan bersama dengan Sakura Band dan seterusnya pada esok malam kita bersama dengan kalau tak silap saya Kelangi Band. Okey, alright, Kelangi Band. Alamak, kunci ligan saya. Dan juga last day kita bersama dengan iaitu Tomo. Okey, saya sekali berada di pintu masuk, masih lagi tidak putus. Pintu masuk, pintu gerbang My Event. Okey, kita jalan lagi. Sekarang ni anda boleh tengok di ruangan pintu masuk kita bersama dengan ATM sekarang ni. Kita bersama dengan ATM. Boleh tengok, anda boleh saksikan. Sorry tak ada luar. Antaranya beliau ini sedang membuat persiapan polis. Sekarang ni saya berada di truk ATM. Jom. Okay, alright, kita jalan lagi sekarang ni. Ikut dulu lah. Okay. Apa nama Lokman? Bukan. Lokman, ada nama Lokman sini bang. Khairul Amin. Saya dipakai titik ATM ni boleh nyanyi. Boleh saya nak minta menyumbangkan satu lagu. Dia peminat Mrs. Oh, Akbar. Okey. Sekejap, kita test satu lagi mic. Test. 1, 2, 3. Okey, alright. Kita labelkan mic ni. Mic yang kedua, yang kru kita datang ni. Test. Okey. Nanti, dengar. Okey, sekarang ni kita boleh tengok antaranya ATM ataupun banyak anggota-anggota kita lah sekarang ni membuat persiapan membuat antaranya pintu ataupun kemah. Ini bulan kali yang saya tengok
Orang perempuan pun tolong sama. Kejut saya. Kalau orang perempuan dah relax lah. Orang perempuan pun ada tengah pasang kemah ni. Wah, dahsyat lah. Seorang ibu yang kuat lah. Ibu yang kuat. Ya, mantap. No, DJ kena dah. Dia kata DJ kena lebih. Okey, yang pastinya untuk pameran bersama dengan ATM kita akan bermula 9 pagi kalau tak silap. Betul kan? Apakah kau boleh 9 pagi? 11 pagi sampai? Ui. Sampai malam. Okey, alright. Dan anda boleh tengok demonstrasi bersama dengan ATM, anggota-anggota. Dan saya nak beritahu untuk anda. Oi, sado. Oi, sado. Tengok anggota kita. Yang orang kata betul tak payahlah. Untuk orang muda. Anggota muda badan gitu. Ya Allah. Ni apa man? Ya, untuk NS1 Solution team. Apa dia? Yang kita lagu apa? Lagu apa nak? Wih, bukan biala ni. Pagi kita selesai ke depan balik. Okey, Jaya. Terima kasih untuk tim ataupun NS1 Solution. Hari ni Mike. You already know. We